Selamat pagi semua. Mari kita sambung 3.2 pengurusan pengurusan kredit dan hutang. So, perkataan kredit boleh membawa beberapa maksud. So, dalam dunia kewangan, kredit bermaksud satu perjanjian kontrak antara pembekal iaitu bank atau institut kewangan dengan pengguna iaitu seperti kita semualah, yang mana pengguna boleh meminjam wang daripada pembekal untuk sesuatu kegunaan atau pembelian dan bersetuju membayar balik dalam suatu tempoh tertentu. So, secara ringkas, kredit ialah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberi oleh pembekal kepada pengguna. Maksudnya sini bank. Katakan bank A. So, ini adalah anda. So, ini anda adalah pengguna. Kalau anda gunakan kad, ini kad anda. Guna kad untuk beli barang. Beli anda kena bayar 1,000. Jadi anda guna kad, anda akan bayar 1,000. Tetapi actually dalam akaun anda tak ada duit, kosong. So bank akan tolong anda bayar 1,000 ringgit. So itu yang kita masukkan, dia bagi anda kredit. So kredit adalah kemudahan penangguhan bayaran. You bayar dengan kad kredit, jadi bank bagi anda duit untuk bayar dulu. Anda akan bayar balik kepada bank A. So dia tolong anda bayar. So tangguhan bayaran. So anda macam pinjam duit dengan dia. So anda berjanji akan bayar balik kepada bank tersebut. So itu adalah kredit yang diberikan oleh bank. Sebagai contoh, bank menawarkan kemudahan kredit kepada pelanggan dalam bentuk kad kredit. So pelanggan atau pemilik kad kredit menggunakan kad kredit tersebut dalam suatu transaksi urus niaga. Maka bank akan membayar dahulu kepada penjual dan pelanggan membayar balik kepada bank dalam satu tempoh tertentu. Maksudnya anda belilah guna kad kredit, kemudian anda kena bayar balik lah. Itulah yang perkhidmatan yang diberikan oleh bank. Credit card. Sekejap ya. Seterusnya. Kredit juga boleh bermaksud jumlah wang yang boleh dipinjam. Contohnya untuk kad kredit, jika had kad kredit ialah 10,000, maka pemilik kad tersebut mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau membuat transaksi sehingga 10,000 dengan kad tersebut. So maksudnya dalam kad ni dia akan nyatakan, dia akan nyatakan apa? Dia akan nyatakan nilai maksimum. Dia akan nyatakan tak mau tulis nilai had. Kita tuliskan had. Maksimum. Maksudnya dia akan beritahu anda berapa yang boleh anda gunakan. Kalau anda ada 10,000, dia tuliskan had anda adalah 10,000. Maksudnya anda boleh belanja dengan menggunakan kad kredit anda boleh belanja sampai 10,000. Tapi sudah belanja mesti janji akan bayar balik lah. Itu syarat dia. So hutang. Hutang biasanya membawa maksud suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. So jika suatu urus niaga dibuat dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad itu akan bertukar menjadi hutang. Jadi kredit iaitu duit yang diberi oleh bank, dia tolong anda bayar, itu kredit. So kredit yang anda sudah bayar tapi anda tak bayar balik. So belum lunaskan. So anda tak bayar balik, itu sudah jadi hutang. Jadi bila anda hutang, maksudnya anda akan mempunyai satu amount yang tinggi yang belum dijelaskan kepada bank. Belanjawan peribadi ialah anggaran pendapatan dan pembelanjaan seseorang individu untuk satu tempoh tertentu.
Amalan membuat belanjawan peribadi amat digalakkan supaya individu dapat merancang perbelanjaan secara berhemah, mengelak daripada belanja berlebihan dan juga individu boleh menabung. So, belanjawan peribadi anda actually kena apa? Kena lancang. Okay? Anggaran pendapatan you mesti tahu ada berapa pendapatan anda. Kemudian anda kena tahu bagaimana nak rancang untuk membelanjakan untuk hidup anda. So rancang untuk supaya perbelanjaan anda akan lebih, kita kata lebih berhemah lah, tidak boros. Boleh elak daripada belanja berlebihan dan juga boleh simpan duit. You akan mempunyai sebilangan atau sebahagian daripada duit anda boleh disimpan. Itulah kita nak merancang belanjawan peribadi. So bagaimanakah anda menguruskan kredit dan hutang dengan bijaksana? Penggunaan kad kredit perlu menjelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. So maksudnya anda guna kad kredit, anda perlu jelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang dia tetapkan, yang ditetapkan oleh bank supaya anda tak payah bayar faedah kepada dia. Nanti kita akan bincangkan ini. Membayar jumlah penuh yang tertera pada penyata kad kredit. Jumlah minimum yang dibayar oleh pemegang kad kredit memberi peluang kepada bank untuk mengenakan charge atas baki dan juga boleh menyebabkan charge bayaran lewat dikenakan. So kalau anda bayar jumlah minimum, maka anda akan dikenakan pelbagai charge lah. Ini juga anda akan belajar kemudian. Membayar pada tempoh diskaun tunai bagi pembayaran hutang. So dia juga akan bagi anda satu tempoh supaya anda boleh jelaskan anda punya hutang. So ini adalah cara bagaimana kita nak uruskan. Mari kita lihat. Kalau anda ada kad kredit, sekarang kad kredit semua online kan. So ini adalah salah satu contoh lah. Ini adalah salah satu contoh bagaimana dia bagi info untuk perbelanjaan anda berkenaan dengan kad kredit anda. So setiap bulan dia akan ada statement. So ini adalah secara kasar statement dia. So dia akan beritahu anda kad anda nama apa, ini apa kredit card, card holder, apa nama anda. Anda mesti ada satu nama kat sini. Contohnya Yap. Yap apa? Yap BB katakan. Nama dia. Account number dia mesti ada account number, iaitu kad kredit dia mesti ada nombor. Contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi dia ada nombor dia. So credit limit, inilah yang dimaksudkan. Kad kredit itu dia akan mempunyai limit. Contohnya untuk Yap BB ni, kad dia yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kad dia limit dia adalah 9,000. Maksudnya dia boleh belanja sampai 9,000 sahaja. Outstanding balance. Outstanding balance maksudnya dia sekarang dalam akaun tu duit dia berapa. So ini lain cerita. CR maksudnya kredit, maksudnya orang ni, Yap BB ni, dia sudah bayar lebih. Dia bayar lebih, that's why dia ada CR kat sana. So dia bayar lebih RM19.18. So maksudnya dia tak ada hutang. Dia bukan saja tak ada hutang, dia sudah bayar lebih daripada hutang dia. Statement balance. Statement balance maksudnya jumlah yang dia hutang bagi bulanan itu. So maksudnya sebenarnya dia kena bayar 2033.82. Dia kena bayar yang ini. So available limit. Available limit maksudnya apa? Maksudnya dia boleh belanja berapa. So dia sudah belanja sikit, maka ada lagi balance dia. So dia hanya boleh belanja yang ini sahaja. Walaupun credit limit dia 9,000, tetapi kerana dia ada hutang lagi, sebelum dia bayar yang ini dia ada hutang lagi, dia ada hutang lagi, maka dia akan katakan bahawa anda hanya boleh bayar
kredit limit anda adalah RM8,878.93. Hanya boleh belanja yang ini sahaja. Available credit, okay, maksudnya dia kena belanja yang ini sahaja, okay, yang dia bagi, okay, yang dia bagi kepada anda. So payment due date adalah you kena bayar sebelum bila, okay, 3 hari bulan, okay, 16. Okay, sebelum 3 hari bulan 16 you kena bayar. Inilah yang dipanggil sebagai tempoh tanpa faedah. Okay, tempoh tanpa faedah. So anda kena bayar sebelum tarikh atau pada tarikh ini. Okay, bila anda bayar sebelum, maka anda akan bayar apa yang ada tertera kat sini. Dia tuliskan 2,000 lebih, you bayar 2,000 lebih. Kalau you bayar selepas, itu nanti dia akan charge. Okay. Minimum payment, maksudnya paling kurang. Paling kurang you bayar berapa? Bayar 100 lebih sahaja. Ini minimum payment. Adalah bayaran minimum. Ini adalah bayaran minimum. Okay. Last payment adalah bulan yang lepas you bila bayar. So inilah tarikh dia. Okay. Bayar berapa? Dia bayar ini. Okay. Last transaction. Okay. Bila dia bayar atau dia gunakan. So inilah yang dia gunakan. So dia akan guna 26. Pada hari 26 dia guna apa? Dia guna kad kredit dia. So ini adalah last transaction. Okay, bila dia guna. So last transaction amount, okay, dia guna berapa? Pada akhir tu dia guna RM47. Mungkin dia guna BB ni dia gunakan apa? Gunakan hak kredit untuk beli barang. So RM47. So semua ini akan tertera di dalam kita punya statement. So bilakah dia bayar untuk beli apa? Semua itu adalah statement yang lebih terperinci. Nanti kalau anda ada credit card, dia ada lagi satu tempat untuk anda klik. So, anda sudah tahu sekarang kan zaman teknologi kan. Tak ada lagi kertas-kertas. Jadi semua online. So, online biasanya dia akan keluarkan yang ini, yang ringkas dulu. Kalau anda nakkan yang terperinci, anda akan tekankan satu lagi butang yang lain. So, ini adalah contoh yang beritahu anda yang penting sekarang adalah anda mesti tahu apa itu payment due date. Tempoh tanpa faedah. Apakah bayaran minimum? Ini dua sangat penting. Okay. So, dan anda mesti tahu juga credit card dia mesti ada credit limit dia. Yang ini juga penting. Satu kad limit dia berapa. Okay. So, dah faham yang ini, kita sambung lagi. Okay, kita ada satu contoh di sini. Intershare ni dia membeli sebuah pendingin hawa berharga 3,200 pada 15 Julai. Okay. Beliau kekurangan wang tunai sebanyak 1,200 tetapi memiliki kad kredit daripada Bank Cemerlang. Beliau juga tahu bahawa kekurangan wang tunai ini boleh dibayar pada hujung bulan tersebut apabila beliau mendapat gaji. Okey. Dia sudah tahu dia boleh bayar, dia mampu bayar. Okey? Dia mampu bayar pada hujung bulan. Apakah cara kemudahan kredit yang boleh digunakan oleh Intershake untuk mengatasi masalah kekurangan wang tersebut? Kalau dia kekurangan wang tersebut, maka dia boleh guna kemudahan kad kredit untuk tolong bayar. Okey. Nyatakan kelebihan dan kelemahan cara pembayaran yang anda nyatakan dalam jawapan A. So, apakah kelebihan dia? Penggunaan kad kredit adalah lebih senang sekiranya Intershake membayar balik kreditnya dalam tempoh tanpa faedah supaya beliau tidak dikenakan sebarang charge. Itulah yang saya katakan. Kalau dia bayar balik dalam tempoh tanpa faedah, maka beliau tidak akan dikenakan sebarang charge.
Macam case di atas tadi. Okey, yang ini. Kalau dia bayar, okey, kalau yang BB ni, dia bayarkan sebelum tarikh ni, katakan dia bayar pada, okey, 27, katakan. Okey, kalau dia bayar pada 27, itulah dia bayar sebelum, okey, sebelum tarikh tamat ni, itu adalah tempoh tanpa faedah. Okey, bila dia bayar dalam tempoh tanpa faedah, maka dia hanya perlu bayar amount ini sahaja. So itulah yang dinyatakan. Okey, itulah yang kita faham cara untuk menggunakan kad kredit. So dapatlah kita katakan bahawa sekiranya Encik Syed ini dia bayar balik kredit dalam tempoh tanpa faedah. Okey, supaya beliau tidak akan dikenakan sebarang cas. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.